Lapar lah weh. Aku baru sempat makan je ni. Aku tak makan je. Weh, mana Sarah dengan Kilai? Sarah dan Kilai tak datang rasanya. Ya Apa weh? Dia ada urusan kot. Weh, bapak panas. Panas lah. Wah. Weh Asma, kau tahu tak sejarah Jepun dan sastera Jepun? Kau tahu tak? Takkanlah aku tak tahu. Tahu? Kenapa? Bagi tahu aku sekarang. Mana boleh, carilah sendiri. Jom dia. Kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni. Jangan skip tau. Ladies and gentlemen, welcome to Japan. Discover the ancient traditions, futuristic vision, and the vibrant energy that never stops. This is Japan, where every moment is unforgettable. Honey, baby, you 嫌いになっちゃうよキラキラキラキラしないで離れて Asal-usul nama Jepun dalam bahasa Jepun, negara ini dipanggil Nihon atau Nippon yang bermaksud asal matahari atau negara matahari terbit. Nama ini merujuk kepada lokasi Jepun di sebelah timur Asia di mana matahari terbit. Baby you 好きになっちゃうよ好き好き好き好きすみ baby 君にあげる世界一の愛して Seperti yang kita tahu, setiap negara mempunyai sastra mereka yang tersendiri dan mempunyai sejarah yang tersendiri. Begitu juga dengan negara Jepun yang mempunyai sejarah sastra mereka yang tersendiri dari zaman tradisional hingga ke zaman moden yang berkembang mengikut peringkat yang mencerminkan perubahan dalam budaya, politik dan kepercayaan masyarakat mereka dalam kehidupan seharian mereka. Sejarah tradisional Jepun mempunyai 5 zaman yang berkembang secara peredaran zaman dan mengikut kesesuaian masyarakat pada zaman itu. Pertama sekali iaitu zaman Nara, iaitu pada tahun 710 hingga 794, di mana pada zaman ini Jepun mula mengembangkan sistem tulisan berdasarkan aksara Cina iaitu kanji. Dua karya penting pada zaman ini ialah Kojiki pada tahun 712 yang menceritakan tentang rekod mitologi dan sejarah awal Jepun, termasuk kisah penciptaan dunia dan asal-usul Maharaja Jepun. Zaman seterusnya pula iaitu 1185 hingga 1573 iaitu zaman Kamakura dan Muromachi. Pada zaman ini sastra samurai dan Buddhism Zen. Dengan kemunculan kelas samurai pada zaman ini, sastra mula menggambarkan tema kepahlawanan, peperangan dan ajaran Buddha Zen. Antara karya yang ada pada zaman ini ialah The Tale of the Heike, Heike Monogatari, menceritakan kisah kejatuhan klan Heike dalam Perang Genpei 1180 sehingga 1185. Karya yang seterusnya adalah Hojoki pada tahun 1212 iaitu Kamo no Chome yang menceritakan renungan seorang rasami Buddha tentang kefanaan dunia. Selain itu, pada zaman ini juga mempunyai karya iaitu Teater no Ziamimoto Kyo, bentuk teater klasik yang menggabungkan puisi, muzik dan tarian dengan tema mistik dan spiritual. Sastra zaman ini lebih menekankan falsafah Zen, ketidakkekalan wujud dan kehormatan samurai Bushido. Seterusnya, peralihan kepada zaman Edo pada tahun 1603 sehingga 1868, iaitu di mana kebangkitan sastra rakyat. Dengan keamanan di bawah pemerintahan Tokugawa pada zaman ini, sastra tidak lagi terhad kepada golongan bangsawan dan Samin tetapi mula berkembang dalam kalangan rakyat biasa. Antaranya ialah puisi haiku yang ditulis oleh Matsuo Basho pada tahun 1644 sehingga 1694, menceritakan tentang haiku menjadi bentuk puisi yang paling popular, terkenal dengan gambaran alam dan kefanaan hidup. Berakhirnya sastra tradisional
pada zaman Edo iaitu 1603 sehingga 1868. Kemudiannya sastra pada zaman ini beralih kepada zaman peralihan moden. Di samping itu juga, zaman Edo adalah kebangkitan sastra rakyat iaitu haiku daripada Matsubasho bertajuk Okuno Hosomichi yang bermaksud The Nauru Road to the Deep North, merupakan sebuah jurnal perjalanan yang dipenuhi dengan puisi haiku, malah pemerhatian yang mendalam tentang alam serta kehidupan. Karya ini dianggap sebagai kemuncak haiku klasik. Seterusnya adalah Ukiyo Zoshi Ihara Saikako yang bertajuk The Life of an Amorous Man, yang berkisahkan tentang lelaki yang hidup demi cinta dan juga keseronokan. Terdapat juga Kabuki dan Banraku, penulisan skrip yang penting, iaitu Chigamatsu Moinzaiman pada tahun 1653 hingga 1725. Ia digelari sebagai Shakespeare Jepun. Yang terakhir pada saya ini adalah yang menarik, yang bertajuk Sonizaki Shinju, bermaksud The Love Sectus at Sonizaki. Kisah ni dia tentang tragis cinta dua kekasih yang sanggup untuk hidup mati bersama. Karya-karya beliau memang sering mengetengahkan konflik antara kehendak hati dan kewajipan sosial. Perkembangan sastra Jepun moden berlangsung pada 3 era. Era pertama adalah era Meiji, dan yang kedua era Taisho, yang terakhir adalah era Showa. Era Meiji pada tahun 1968 sehingga 1912. Era Meiji ini merupakan pengenalan tentang realisme dan juga naturalisme, di mana seperti penulis Futabeti Shimei yang telah memperkenalkan novel realistik yang telah menekankan tentang psikologi watak. Era Taisho yang berlangsung pada tahun 1912 sehingga 1926, yang di mana era ini menekankan tentang individualisme dan juga eksperimen. Melalui contoh penulisan daripada Akutagawa Rinisuki, beliau menggunakan gaya penulisan yang sangat eksperimental, dan juga beliau juga menekankan tentang tema psikologi manusia serta sejarah. Era yang seterusnya adalah era Showa yang berlangsung pada tahun 1926 sehingga 1989, di mana era ini adalah era perang dan juga pasca perang yang berlangsung pada Perang Dunia Kedua, di mana telah memberi impak besar kepada sastra Jepun, dan juga banyak karya-karya Jepun yang dihasilkan menggambarkan tentang trauma perang. Contoh daripada novel Osamu Dazai. Malah karya daripada Futabeti Shimei yang bertajuk Ukigomo, maksudnya adalah 14 Code. Novel beliau menggambarkan tentang kehidupan seorang lelaki yang gagal menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Selain itu, karya daripada Natsumi Suzuki yang bertajuk Kokoro, buku beliau tentang menganalisis kesunyian, rasa bersalah dan perubahan nilai masyarakat. Akhir sekali, Higuchi Ichiyo, beliau merupakan penulis wanita yang utama pada zaman Meiji. Tajuk buku beliau adalah Takekurabi yang bermaksud Growing Up. Buku beliau menggambarkan kehidupan remaja di kawasan rumah pelacuran dengan sensitiviti terhadap peranan wanita dalam masyarakat. Toshikazu Kawaguchi telah dilahirkan pada tahun 1971 di Osaka, Jepun. Beliau telah melibatkan diri dalam penghasilan, pengarahan dan penulisan bagi kumpulan teater Sonic Snail. Beliau juga merupakan seorang penulis drama, dan antara karya-karya yang telah beliau hasilkan ialah Couple, Sunset Song dan Family Time. Beliau juga dikenali dengan penerbitan novel karya popular iaitu Before the Coffee Gets Cold yang diadaptasi daripada drama 1110 Productions Kawaguchi dan memenangi hadiah utama dalam Festival Drama Suginami yang ke-10. Selepas itu, beliau telah menceburkan diri dan menulis lebih banyak lagi cerita, antaranya ialah Tales from the Cafe, Before Your Memory Fades, Before We Say Goodbye dan Before We Forget Kindness.
Novel Before the Coffee Gets Cold mengisahkan tentang sebuah kafe di Tokyo di mana para pelanggan boleh kembali ke masa lalu dengan syarat-syarat tertentu untuk membetulkan kembali kesilapan lampau yang telah mereka sesali. Kisah ini menggabungkan unsur realisme magis dan emosi yang mendalam untuk memberi gambaran tentang hati dan perasaan manusia pengaruhi oleh masa lalu mereka. Secara keseluruhannya, novel ini telah mengangkat tema tentang penyesalan, peluang kedua dan penerimaan terhadap apa yang telah berlaku dalam hidup. Setiap watak berusaha mencari jawapan atau perubahan dalam hidup mereka melalui perjalanan waktu yang terhad. Namun akhirnya, mereka belajar untuk menerima kenyataan dan mengambil iktibar dari pengalaman mereka. Sekarang kita beralih pula pada tokoh-tokoh sastrawan di Jepun. Tokoh-tokoh sastrawan Jepun yang telah menggunakan skop kontemporari dalam penghasilan karya mereka antaranya Haruki Murakami. Haruki Murakami ini seorang sastrawan Jepun yang telah menggunakan skop kontemporari dalam penghasilan karya beliau. Beliau telah dilahirkan pada tanggal 12 Januari 1949 di Kyoto. Antara pencapaian tertinggi beliau dalam penulisan, beliau telah dinobatkan sebagai ikon sastrawan dunia dan juga pernah dinobatkan sebagai Princess of Asturias Award di Spanyol pada tahun 2023. Karya Haruki Murakami ini telah menggunakan unsur realiti dan juga tidak realiti dalam penulisannya. Selain itu, unsur magis dan juga fantasi turut dijadikan sebagai genre utama dalam penghasilan karya beliau. Gaya penulisan beliau yang introspektif dan juga gabungan antara budaya pop dan juga falsafah telah menjadikan karya beliau itu unik dan juga menarik. Disebabkan gaya penulisannya yang introspektif dan menarik, hasil karya beliau telah diterjemahkan dalam 50 bahasa asing. Antara karya Haruki Murakami pernah menjadi fenomena iaitu Norwegian Wood, Kafka on the Shore dan juga IQ 84. Dan yang terbaru, karya beliau The City and Its Unsettled yang telah dikeluarkan pada tahun 2023 dan turut diterjemahkan dalam bahasa Inggeris oleh Philip Gabriel pada tahun 2024 turut menjadi fenomena. Novel The City and Its Unsettled ini berkisahkan seorang budak lelaki yang berusia 17 tahun telah jatuh cinta pada budak perempuan yang berusia 16 tahun setelah mereka berdua memenangi pertandingan penulisan esei. Setelah mereka menjalinkan hubungan percintaan, budak perempuan ini ada menceritakan sesuatu kepada lelaki ini bahawasanya ada bandar misteri yang berada di sebalik tembok, di mana bandar misteri itu merupakan tempat kediaman gadis itu. Setelah itu, budak perempuan ini secara tiba-tibanya telah hilang dan tak boleh dijejak oleh lelaki itu. Ini mengetahui kebenarannya, lelaki ini mula terkejut dan tidak percaya dengan apa yang telah terjadi pada dirinya selama ini. Novel The City and Its Unsettled ini telah mendapat komen yang sangat ramai kerana jalan penceritaan yang penuh dengan misteri dan juga teka-teki sama dengan jalan penceritaan novel IQ 84 oleh Haruki Murakami. Selain daripada yang dijelaskan tadi, sastra kontemporari Jepun yang lain adalah novel A Tick in Tokyo karya Keigo Hishigino, novel The Passenger on the Hakkyu Line oleh Hiro Akirawa. Selain itu, Conversation Straw Woman karya daripada Sayaka Murata dan yang terakhir Diary of Void oleh Emi Yagi. Kalau nak saya senaraikan, sememangnya tidak terkira novel daripada Jepun ni, tapi yang pasti kesemua penulis-penulis novel ini telah menggunakan skop kontemporari dalam penulisan mereka. Hasilnya, novel-novel mereka ni telah laris di pasaran tak kira di negara Jepun atau Malaysia, sebab novel mereka ni dah ada yang diterbit dalam bahasa Inggeris. Itu saya akan jelaskan tentang ringkasan novel iaitu The Tale of Genji. The Tale of Genji ini merupakan cerita yang sangat panjang iaitu terdiri daripada 54 bab dan isinya mengenai kisah istana kemaharajaan yang terdiri daripada 800 wakak. Ia merupakan salah satu novel klasik Jepun yang ditulis oleh Murasaki Shikibu di pertengahan zaman Han. Kisah ini ada 3 bahagian iaitu yang pertama mengenai kelahiran tokoh utama iaitu putera Maharaja Hikaru Genji,
Manakala di bahagian kedua pula menceritakan tentang kerumitan kisah cinta Hikaru, dan bahagian ketiga ialah kisah anak cucu Hikaru. Kita masuk pada budaya dalam The Tale of Genji. Yang pertama, budaya Istana Han. Novel ini memaparkan suasana istana Kekaisaran Han yang penuh dengan formaliti, etika dan estetika halus. Ia juga menunjukkan kepada struktur sosial yang ketat antara golongan bangsawan dan rakyat biasa. Manakala upacara dan protokol istana termasuk pemakaian kimono yang berlapis-lapis, tulisan kaligrafi dan puisi waka. Kehidupan di istana yang berfokus pada kesenian, puisi, muzik koto dan ukiran estetik. Manakala budaya yang kedua iaitu kedudukan wanita. Budaya patriarki sangat ketara dalam novel ini. Wanita dinilai melalui kecantikan, kemahiran seni dan kepatuhan. Ramai wanita hidup terkurung di dalam kediaman istana atau rumah bangsawan menunggu lawatan daripada lelaki yang berstatus tinggi. Penulis sendiri iaitu Murasaki Shikibu menyampaikan suara wanita dengan halus, menyindir peranan pasif mereka dalam masyarakat. Dan last sekali, budaya estetik atau dikenali sebagai mono no aware. Konsep mono no aware iaitu kesedihan yang mendalam terhadap kefanaan hidup amat dominan dalam naratif penulisan ini. Kehidupan dianggap sementara dan kecantikan dihargai bukan kerana ketahanan tetapi kerana keindahannya yang akan hilang. Baiklah, sekarang kita masuk pada nilai dalam The Tale of Genji. Yang pertama, iaitu nilai estetika dan kecantikan. Kecantikan fizikal dan kehalusan perwatakan sangat dipuja. Nilai seni seperti menulis, bermain alat muzik dan memahami simbol alam adalah penting untuk status sosial. Yang kedua, iaitu nilai kesetiaan dan kesopanan. Adab dan kesopanan merupakan nilai teras dalam hubungan sosial tau. Kesetiaan dalam cinta walaupun sering diuji, ia digambarkan sebagai cita-cita mulia walaupun watak Genji ni sendiri tidak setia sepenuhnya. Seterusnya, nilai kepilihan dan penyesalan. Banyak watak mengalami kesedihan akibat cinta yang tidak kesampaian atau akibat dosa masa lampau. Nilai penyesalan ini dan introspeksi disampaikan melalui renungan dan perasaan bersalah terhadap watak-watak tertentu. Yang last sekali, nilai Buddhisme. Unsur agama Buddha masuk dalam bentuk kesedaran tentang ketidakkekalan, karma dan pencarian pencerahan. Beberapa watak akhirnya meninggalkan duniawi untuk menjadi sami atau menjalani kehidupan pertapaan. Kesimpulannya, The Tale of Genji bukan sahaja karya sastra agung dari segi gaya dan naratif penceritaan, tapi juga dokumen budaya yang kaya dengan nilai estetika, falsafah hidup serta gambaran realiti sosial Jepun pada zaman Heian. Melalui kisah cinta, kerinduan dan kehidupan istana, penulis iaitu Murasaki Shikibu menyampaikan pandangan tajam terhadap peranan manusia dalam dunia yang serba sementara. Oleh itulah, karya ini dikategorikan sebagai karya agung Jepun. Korang faham tak? Kalau tak, kena dengar lagi tau. Jika kau tak percaya pada diriku bila ku berkata said I love you, do do do.